Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berdua akan membentangkan tentang hadis 20 dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Di sini kandungan kami akan membentangkan hadis 20. Yang pertama, pengenalan hadis dan maksud hadis. Kedua, biografi perawi hadis. Ketiga, pengajaran hadis. Keempat, isu yang timbul dan kesan aplikasi daripada hadis 20. Pengenalan hadis yang ke-20. Hadis ini membicarakan tentang sifat malu yang merupakan salah satu ciri utama seorang Muslim. Malu adalah sebahagian daripada iman dan menjadi benteng kepada seorang daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Dalam dunia moden, di mana nilai dan norma sosial semakin berubah, hadis ini sangat penting dalam membimbing umat Islam untuk menjaga maruah dan adab dalam kehidupan seharian. Biografi perawi hadis. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Asari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau ialah seorang sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar dan berasal dari suku Khazraj. Digelar Al-Badri kerana beliau pernah menetap di kawasan Bandar tetapi tidak menyertai perang Badar. Terkenal dengan kefakihan dalam ilmu agama dan merupakan salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 40 Hijrah. Saya akan bacakan hadis 20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Asari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Asari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya antara kata-kata kenabian yang masih tersisa daripada generasi dahulu ialah, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Daripada riwayat Imam Al-Bukhari. Maksud penjelasan hadis ini menekankan pentingnya sifat malu dalam kehidupan seorang, terutamanya dalam aspek akhlak dan agama. Rasa malu adalah benteng yang menghalang seorang daripada melakukan perkara yang tidak baik dan perkara yang buruk. Seterusnya saya akan menerangkan pengajaran hadis. Poin yang pertama adalah malu adalah sebahagian daripada iman. Yang kedua, orang yang tidak memiliki sifat malu mudah melakukan maksiat dan kemungkaran. Yang ketiga, sifat malu menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang dikeji. Dan yang keempat, malu yang terpuji adalah malu kerana Allah SWT dan bukan malu yang menghalang kepada kebaikan. Isu yang timbul. Hilangnya rasa malu dalam masyarakat. Dalam konteks zaman moden, ramai individu mula kehilangan sifat malu dalam pelbagai aspek kehidupan. Contohnya, dalam berpakaian. Ramai yang berpakaian tidak menutup aurat tanpa rasa segan walaupun di halayak ramai. Seperti yang kita boleh lihat pada hari ini, terdapat banyak golongan tidak mengira had umur yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Yang seterusnya, dalam media sosial, orang mudah menyebarkan fitnah, membuka aib sendiri dan orang lain serta berbangga dengan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, dalam pergaulan. Pergaulan bebas semakin berleluasa tanpa menghiraukan batas-batas syariat antara lelaki dan perempuan. Kesan aplikasi hadis. Apakah impak yang akan didapatkan kepada kita jika kita mengamalkan hadis ini dalam kehidupan seharian? Yang pertama, individu akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan kata-kata mereka. Yang kedua, masyarakat akan lebih berakhlak, menghormati antara satu sama lain dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, nilai-nilai Islam akan lebih terpelihara dalam pergaulan dan budaya harian. Kesimpulannya, hadis ini sangat relevan dalam membentuk peribadian Muslim yang bermaruah dan berakhlak. Dapat memupuk rasa malu dalam perkara yang benar, dapat menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang dikeji oleh agama dan masyarakat. Daripada itu saja, sekian, terima kasih.